Assalamualaikum. Ini kita nak buat udang masak cicak beg ni dah. Mai tengok cara dia dah. Mula-mula kita buh minyak, lepas tu kita buh udang dengan bawang putih masuk dah. Kita goreng udang dulu dah, goreng vi bobo masak dah. Agak boleh dah kan. Kita buh minyak tubik sikit dah. Ada minyak banyaklah dah. Lepas tu kita buh sayur je pula dah. Bawang besar, lada merah, bunga rubih, lada api dah. Ada burung dah. Lepas tu buh cicak hitam masuk dah. Gelomok-gelomok biar rata molek dah ke. Kita buat air masuk sikit dah. Lepas tu sakal le sudu setengah dah. Becing suka hati lah becing dah. Lepas tu sok cireh sudu. Sok cili sudu dah. Lepas tu cicak sudu. Lepas tu pukotong boleh 3 lipat cak dah. Lepas tu goreng bi kakak tu gelomok rata molek dah. Boleh lah share bagi kot saya cara buat udang cicak bagi kita dah. Lepas tu selagi kecak dulu dah. Kalau rasa molek dah kan, kita buh dah bawang masuk. Tu korang wi dah bawang masak dah. Lepas tu jangan lupa lah tekan lai tekan hocai wi dah. Kalau ni boleh dah dah. Lepas tu kita kat buh pinggir dah. Ni. Kalau pia kena menu ni boleh teragi buat dah. Kalau tak faham boleh tanya dah. Ni sudah dah udang masak cicak. Boleh dah terah.